Easy ada ni. Video lah. Video. Ni kita ada Yang ni tak recommend lah. Siput Kinsey. Reviewer ni ganas. Ni siput tajam-tajam, siput duri. Jangan makan elok makan isi. Ada karang bulu. Bawah bulu dah. Dah shampoo tu lah. Tu dah boleh shampoo, tu boleh tanya Amin. Makan kerang kan nak salun. Aduh. Nampak. Allah. Buat betul Dia selalu kalau kerang ni tak boleh buka ni. Tak masuk lah. Saya pakai sudu lah. Tak masuk. Ya. Tahu? Cicau apa sos? So ni. Sos. Aku rasa aku lebih gemar cicau sos lah daripada kacang. So kacang area-area ni, area dia pun tebal. Weh, dia macam oyster tu. Oyster? Macam oyster. Oh, cicau tu macam tembel je. Tu cicau sos. Apa guna shake lah. Ni, teh panas. Dia lebih kurang. Ya. Lebih kurang oyster. Bila tak kuah lima. Tu 5 tu. Belah 2 tak boleh? Dan Ya. Las. Kaki. Buat takut lah. dia lihat. Ya. Ya, sebab dia masuk, dia lihat-lihat. Oh, ni Hari kot lah. Oh. Macam ni. Tarik dulu. Ni, Sana takkanlah hang punya tu. pandai. Pakai hang punya tu. Ya. Buang dia punya tu. Mercik. Dia yang ni kan. Hang buang dia punya keras ni kan. Lepas tu hang bilang gigit tang putih tu. Dia Basah. keras sikit. Untuk rasa, aku rasa dia paling bawah dia. Ni tadi tak sedap. Kakak sedap, kurang. Balik. Dah rasa sikit dah. Kok. Oh, terbalik. Tak dah. Ya. Tak apa-apa. Sekarang dah. Tak asal. Asal. Dia pun satu masalah kok. Ni dah elok terbuka ni, ambil yang tak buka. Dia tak boleh tengok, tak boleh kau dia nak buka ke. Kau kata tak kahwin je sini kan. Kahwin. Dia cari yang terbuka sebab dia dah tahu. Aduh. Lauk. Terbuka. Dia tak masuk ke bawah? Tak masuk atau tak ada isi dia tau. Buat ni hijau ni. Hijau tu bang. Dia dah macam rumput kan. Tu tak reti. Makan tu. Nak aku tolong buang boleh? Nak makan kan? Dia buka, gua tak boleh buka. Ni. Buang kat dia tu, tarik je dengan tangan. Oh, hak tu. Ni. Tarik dengan tangan je. Ya. Tarik dengan tangan tu. Ni. Mana bulu-bulu ni? Bulu-bulu tu buang. Bulu-bulu tu jangan makan. Ya. Tu. Dia punya tu. Buang, jangan makan. Tu. Yang mana tak boleh buka buat yang ni lah. Ni. Semua ni. Ni dah. Mungkin pasal macam siput sedut. Tajam-tajam. Ya, sama nyamuk. Pelik kok. Apa yang tak boleh buka kok? Kau buka boleh. Oh. Kau nak keluar dua. Makan. Ni yang bukan siput tu tadi. Aku rasa macam tak boleh keluar dengan nasi dengan sos lah. Cicau kuah kacang ni. Oh. Kena cicak dengan sos. Boleh. Dia ada keras-keras sikit ke tau. Depan ni kot. Mana? Sak mana? Sak. Yang mana tak? Ini orang panggil tu. lala ke ketak seribu ni. Boleh. Spoil lah.
Aku tengok putih-putih tu pasal dia tak mau makan tak. Mentah. Dah macam letak dalam spaghetti punya kuah pula. Tengok, nampak? Carbonara. Oh, macam carbonara tu. Tengok apa ya? Cek spaghetti. Ni boleh makan. Mana? Hitam. Mana tengok? Cabut tengok boleh tak? Kalau tak boleh cabut boleh makan lah. Dia yang tak boleh makan tu dia boleh cabut. Dia ada rasa keras. Set campur. Ha? Set campur. Itu. So, dia bagi lebih tu. Dia kata tadi, dia kata dia bagi 1,5 kilo. Memang kalau Dia kata ada free pot ada tu. Free tu lah 1,5 kilo tu. tak setengah tu Oh. kalau kurang dia sekilo lah. Aku nak rasa yang besar ni. Bismillah. Ha, pakai sos buat. Jangan pakai kuah kacang. Boleh makan ni, boleh jauh ya. Mana gigit bak dia lihat. Muka tu macam nak keluar balik eh. Rasa macam mantap-mantap kan. Kenapa? Rasa macam mantap kan. Pen-pen. Tu kalau kata bagi oyster lah mentah tu, mampu member nak telan tau. Oh ada tu dia kena ni. Oh limau. Oh limau. Ha lah. Ram cuba. Cuba saya. Kan selalu. Right. So ni kerang ni lah. Ambil dah. Tapi apalah orang kata bang, Ha? kita orang kata tak rasa. Pengalaman. So kalau orang tanya, tak risau lagi. Lepas ni lain-lain lah, tahun depan lah dah macam raya, ni buat belangkah lah. Orang tak kata esok dulu cari belangkang. Wow, Esok baru. Tak. Hampir cari kat Pelabuhan Pecah banyak. Aku first makan belangkah, tak. Sungai Juru yang kita pergi melepok belah belakang tu ingat? Oh, Pantai belah belakang tu. Ayah bawa kami semua adik-beradik semua. Kebetulan terdampak tepi pantai. Yang buka-buka ada telur bakar tahu situ. tu. Makan-makan tu ya Allah. Tapi orang kecil manis ke bahaya sikit lah. Oh. Kau faham kau buat atas. Siput ni dulu kalau kata aku tak makan tau siput ni sebab nak merasa ni. Sebab siput macam ni lalu orang sambung dengan akuarium. Bukan akuarium. kau orang ada tiup tu. Ah, yang duk buat macam souvenir lah. Tapi yang tu besar ni. Apa dia? Mana buat apa? Selesai. Yang ada nasi. Oh. Dah habis dah. Mana cik habis lah? Dah sebelah makan habis dah. Tak dah mu. Tak. Lalu duk jumpa tak tahu. Mana satu hak pure yang aku tu sedap. Biasa. Tak sama je. Merah-merah ikan. Oh no, merah oren. Dia sedap. Boleh ni. Bagi aku lah. Kau punya rasa aku tak tahu lah. Tak boleh buka.